Hazel daripada mana? Tadi? Tadi ada kelas. Tu saya datang sini. Dari sini. Sesi ketiga kita Ya. Sebelum tu saya nak ingatkan macam biasa yang peranan Hazel adalah sebagai klien dan saya sebagai kaunselor. Jadi Hazel boleh cerita. So hari ni cerita apa? Cerita tentang keberkesanan apa yang saya bagi hari tu, strategi hari tu. Dan saya akan, kalau Hazel ada isu lain, saya akan tolonglah. So sesi ni boleh dikatakan agak pendek disebabkan kita nak tengok kesan daripada intervensi yang saya bagi. Tapi kalau Hazel ada isu lain, kita boleh lanjutkan lagi. Dan Hazel jangan risau, macam biasa sesi kita adalah rahsia. So maksudnya rahsia, maksudnya orang lain takkan tahu. Benda ni akan jadi macam Hazel cerita kat saya. Hazel cerita kat saya pun cerita kat Hazel. So benda ni, kalau Hazel yang bocorkan, bukan salah saya. Tak rahsia lah kalau saya yang bocorkan. Dah tu rahsia Hazel, kenapa Hazel nak bocorkan rahsia sendiri? Boleh tahu kan tiba-tiba nak bocorkan. Seronok ni cerita rahsia sendiri. Okay, daripada sesi lepas, apa yang kita dapat adalah kita dah tahu apa yang Hazel fikir masa Hazel rasa menangis tu. Dan kita dah ada plan strategi kita. Hazel punya strategi berada, saya pun ada bagi kat Hazel. So boleh cikgu tahu yang apa perubahan daripada sesi lepas? Saya cakap sesi kedua saya dia macam okey sikit tak sedut yang dalam sesi pertama. Tapi still ada macam benda yang mengganggu lagi lah, maksudnya tak fully okey. Lepas tu cikgu dah bagi saya dah ada mengajar saya sendiri tapi macam tak besar sangat kan. So cikgu tolong saya juga. And apa yang cikgu bagi tu untuk saya ni kan, kata-kata untuk diri saya rasa kan benda ni macam functional. Sebab sebenarnya kan waktu saya buat benda ni memang ayat dia macam cringe sikit kan, walaupun bahasa Inggeris kan. Sebab kalau nak letak bahasa Melayu macam ni macam cringe. Yang benda ni kan. So saya letak bahasa Inggeris. Sebab bagi saya okey lah, nice lah kalau letak dekat beli pun macam tak ada lah macam benda tu kan. So saya letak bahasa Inggeris. Lepas tu time saya tengah tulis ni sebenarnya saya terfikir nak letak gambar. Letak gambar orang? Saya tahu tak kenapa? Kenapa? Sebab waktu saya buat ni kan, disebabkan benda ni lah saya sedar yang sebenarnya kata-kata tu bukan sebenarnya kata-kata yang bagi motivasi kat saya ni, semangat saya ni bukan sebenarnya daripada ayat-ayat yang saya jumpa kat ChatGPT ke TikTok kan, tapi sebenarnya daripada orang-orang sekeliling saya. Saya nak letak gambar dengan saya letak gambar kawan saya letak gambar kesayangan saya. Okey. Tapi tu lah saya tak sempat nak print nak letak kat sini. Okey, tak apa. Tapi tu lah disebabkan benda ni saya sedar sikit kenapa saya boleh macam motivate diri sendiri. So disebabkan kata-kata tu nak tunjuk kat sini support daripada orang sekeliling. Kira benda ni membantu Hazel untuk selesaikan keseluruhan isu. Ya, tapi kalau boleh tak gambar lagi nice lah. Jadi nasa. Kira ni macam gambar tu cakap. Tak adalah sebab kan cikgu cakap kalau sedih kan kita tengok benda ni kan. Kalau kata-kata saya ni macam tak function kita tengok gambar. Contohnya apa yang kau cakap. Dia lagi boleh imagine lah. Ya. Okey, faham. Okey. Selain pada yang isu tu, kiranya isu yang lepas tu dah settle. Hazel ada isu lain ke? Yang mengacau hidup Hazel yang berkaitan yang benda ni. Semua memang ada, tapi disebabkan cikgu dah bantu saya kan, dengan adanya penyelesaian dari cikgu sendiri dan juga saya sendiri, saya rasa insyaAllah saya boleh handle. Jadi Hazel dah tahu cara langkah-langkah nak handle gitu. Ya, betul. Okey, disebabkan Hazel dah tahu segala benda, strategi pun dah tahu, so kita boleh lengkapkan kita punya worksheet ni. So, boleh kan? Boleh. Ya, macam mana? Dia macam belakang nak ambil terus. Okey, yang fikiran baru ni kiranya macam kan Hazel daripada yang lepas, fikiran Hazel macam kalau menangis tak tahu buat apa.
So lepas pada dah belajar segala benda, So apa yang sebenarnya? tadi sebenarnya Hazel kata apa? Sebenarnya Oh, faham? faham. Ini cara lain melihat situasi ini, maksudnya cara kira sebelum ni Hazel tengok situasi tu adalah macam tak ada jalan penyelesaian. Tapi lepas Hazel belajar sesuatu, Hazel boleh selesaikan. Faham? Faham, faham. Faham kan? Ya, ya, ya. Kamu? Faham kan? Bukan sikit. Okey, boleh. 15 baris. So saya banyak benda yang cakap. Proses sekarang ni sekarang dah di sini. Bukan, selepas pada Hazel belajar strategi, Hazel dah berbual strategi tu apakah emosi? Kalau tak happy sangat tapi tak sedih. Sendu. Sendu. Apa? Tak happy sangat tak Okey sedih. je. Average. Boleh. Emosi. Stand. Tindakan saya ni apa yang perbincangan tu lah. Betul. Jadi kalau situasi tu datang lagi, Hazel nampak. Okey. So apa yang Faham ke? ni baik? Titik ke apa? Ada. Pada. Okey. So dia macam okey, dengan siapnya worksheet kita ni maksudnya Hazel dah selesaikan kesemua keseluruhan isu Hazel. Kiranya Hazel pun tak ada isu baru. Iya. So- Saya tanya-tanya. Okey, kalau boleh saya nak tanya yang pasal average ni. Oh, average. Maksudnya emosi Hazel ni average tu average ke arah mana? Average ke arah bahagia kan? Ke arah bahagia lah, Gembira. gembira. Dan 8 ni disebabkan apa? Kenapa tak 10? So average. So kalau bahagia 10. Kiranya ada benda lagi yang tak tahu Hazel bahagia. Macam saya cakap tadi, dia kan cikgu baru je bagi saya masalah ni kan. Dan benda ni pun macam kan frame. Kan saya masih macam baru-baru juga kan cuba dalam seminggu. Dan dalam seminggu pun macam ada perubahan.
masa sebulan. Okey. Lama sikit. InsyaAllah kalau lama-lama mungkin lumayan sampai 10. Sampai 10 Okey, yang kedua saya nak tanya yang cari orang untuk meluah. Maksudnya Hazel dah ada orang untuk meluah lah sekarang ni. Daripada sesi 1 hari tu Hazel kata macam tak ada. Sesi 2 saya kata ada. Ada kan? Okey, sorry. Saya kan. Dia dah ada orang untuk meluah terus. Okey. Inilah peluang saya. So Hazel pun dah sedar yang apa yang Hazel perlu buat segala benda lah. Kira ni dah settle lah isu keseluruhannya. Ya. Ke Hazel nak saya tanya apa-apa lagi? Tak ada dah. Tak ada dah. Saya nak dimakan dulu. Okey, faham. So kita akan tutup sesi ni. So saya rumuskan balik keseluruhan ketiga sesi. So untuk sesi pertama kita dah suruh kenal dan kita ada broker sedikit tentang isu Hazel. Dan sesi kedua kita lebih broker dengan mendalam dengan menggunakan worksheet ni. Dan saya ada bagi satu intervensi dekat Hazel buat. Dan yang sesi ketiga kita tengok kesan daripada intervensi, kesan daripada strategi Hazel sendiri. So apa yang saya boleh katakan yang Hazel dah banyak berubah daripada sesi 1 hingga ke sesi ketiga ni. So kita boleh tutup sekarang tak sesi ni? Boleh? Okay, itu sahaja untuk sesi hari ini. Terima kasih Hazel.